kita perlukan dalam 2 sudu gula, 1 sudu gula, dalam 2 sudu serbuk cili, serbuk cili 1 sudu, 2 sudu bawang putih kisar, dalam 2 sudu kicap cair, bawang putih, kicap, 2 sudu minyak masak minyak masak sikit. dan juga dalam 2 sudu pes gochujang. Serius bang, saya dah cari tak jumpa. Tapi ternampak benda ni. Okey lah ni kot. Korang gaul sampai sekata. Bang, warna lain. Untuk galbi kita hari ni, kita akan pakai peha ayam. Come on bang, saya dah ada ayam. Hayah. Saya guna dalam setengah bawang holland, dalam 5 ulas bawang putih. Bawang merah, bawang putih, Masukkan juga dalam 1 genggam daun bawang, 1 genggam kubis, sedikit kobis. sedikit kubis. Kalau korang suka pedas, korang boleh tambahkan lagi irisan cili padi. Saya bang, saya suka pedas. Lepas tu korang gaulkan semua bahan-bahan kita. Bang, jadi rojak buah bang. Kemudian korang panaskan kuali dan masukkan kita punya bahan campuran tadi. Masukkan rojak tadi. Masukkan setengah cawan air, diikuti dengan serbuk black pepper dan juga sedikit minyak bijan. Air, black pepper, bijan. Kita nak masakkan semua bahan-bahan ni sampai dia masak. Mana datang air banyak ni bang? Kemudian kita perlukan cheese perfect melt daripada Perfect Italiano. Ni perfect Malaysian saya bang. Capuak benda ni. Bang, kenapa jadi kari? Tadang. Sorry bang, dak galbi tak jadi. Mungkin rupa je tak ada tapi flavor ada. Cuba test rasa jap. Saya tak tahu nak describe. Mungkin saya tak berapa nak Korea. Benda ni dia rasa manis, padat gila, ada si bijan, ada si creamy. Dia bukan tak sedap tapi rasa pelik. Okey tu je guys, jumpa lagi.